Hai semua, pernah dengar tak pasal penilaian prestasi? Bunyinya macam formal dan menakutkan kan? Tapi hari ini, jom kita fikirkan ia sebagai satu kit peralatan untuk para pengurus. Kita akan bongkar 5 kaedah utama di mana setiap satunya adalah alat dengan fungsi yang tersendiri. Cuba fikir balik. Mesti anda pernah lalui kan penilaian prestasi kat tempat kerja. Macam mana rasanya? Ada yang kena bagi markah. Ada pula yang pengurus tulis karangan panjang lebar pasal prestasi anda. Pengalaman anda tu sebenarnya salah satu kaedah yang kita akan bincangkan ni. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Okey, kita mulakan dengan 2 alat pertama dalam kit kita ni. Satu fokus pada nombor, pada pengukuran kuantitatif. Dan yang satu lagi, lebih pada penceritaan, menggunakan kata-kata untuk menggambarkan prestasi. Alat pertama, dan saya rasa ini yang paling popular, yang paling ramai orang pernah jumpa, skala perkadaran. Nama dia mungkin bunyi macam teknikal sikit, tapi jangan risau, konsep dia sebenarnya sangat straightforward. Jadi, apa benda ni sebenarnya? Ia menggunakan satu borang yang sistematik. Bayangkan macam satu senarai semak, tapi dengan markah. Ia menilai kualiti kerja, sifat peribadi, kerjasama, macam-macam lah. Yang bagusnya pasal kaedah ni, ia mewujudkan satu standard yang sama untuk semua orang. Macam ni contohnya, katakanlah kita nak nilai inisiatif seseorang pekerja guna skala 1 sampai 5. Jadi, penilai cuma perlu letakkan je pekerja tu kat mana. Mungkin 1 tu maksudnya kena suruh baru buat. 5 pula, wah, sangat proaktif. Senang kan? Dapat satu nombor yang jelas, senang nak banding. Tapi kan, nombor saja kadang-kadang tak cukup untuk menceritakan keseluruhan prestasi. Betul tak? Untuk situasi macam ni, kita perlukan alat yang seterusnya. Okey, jom kita beralih pula kepada kaedah esei. Kalau tadi kita bermain dengan nombor, sekarang kita bermain dengan perkataan. Kaedah ni bagi ruang untuk cerita, untuk perincian yang skala angka tak boleh nak tangkap. Caranya mudah je. Pengurus akan tulis satu ulasan, macam karangan pendek. Dia akan cerita pasal kekuatan pekerja, apa yang boleh diperbaiki, potensi dia. Kelebihannya, memang mendalamlah maklumat yang kita dapat. Tapi, ia juga boleh jadi sangat subjektif, ikut penilai dan agak makan masa nak siapkan. Contohnya, dalam esei tu pengurus boleh cerita pasal disiplin pekerja, macam mana dia sentiasa datang awal, boleh sentuh pasal kualiti kerja dia. Dan yang paling penting, boleh bagi cadangan. Mungkin cadangkan dia pergi kursus tertentu. Nampak tak? Ia lebih holistik. Ia bagi konteks yang nombor saja tak boleh nak bagi. Alright, kita dah lihat 2 kaedah. Sekarang mari kita tengok 2 lagi alat yang pendekatannya agak berbeza. Satu, kita akan kumpul maklum balas dari kiri, kanan, atas dan bawah. Dan satu lagi, lebih straightforward. Macam menanda senarai semak je. Alat kita yang ketiga ni, makin lama makin popular tau. Orang panggil sistem maklum balas 360 darjah. Kenapa 360? Sebab ia dapatkan pandangan dari sekeliling. Dengan kaedah ni, penilaian tu bukan datang dari satu sumber, iaitu bos kita je. Tidak. Input datang dari semua arah. Dari pengurus, dari rakan sekerja, dari orang bawahan, malah kadang-kadang dari pelanggan. Apa yang hebat pasal kaedah ni? Ia bagi gambaran yang sangat menyeluruh dan boleh kurangkan apa yang kita panggil titik buta seorang pengurus tu. Bayangkan situasi ni. Ada seorang penyelia, di mata bos dia memang terbaik. Tapi, bila kita dapat maklum balas dari pasukan di bawahnya, mungkin ada cerita lain. Mungkin dia bagus buat kerja, tapi kurang pandai memimpin pasukan. Inilah kekuatan 360 darjah. Ia tunjukkan gambaran yang lebih besar dan lebih jujur. Okey, dari satu kaedah yang kumpul macam-macam pendapat, jom kita beralih ke satu kaedah yang jauh lebih ringkas. Sangat terus terang, boleh kata jawapannya cuma ya atau tidak. Dan ini dia, alat nombor 4, kaedah senarai semak. Namanya pun dah menggambarkan caranya. Bayangkan satu senarai soalan atau pernyataan yang penilai cuma perlu tanda. Konsepnya mudah sangat. Penilai dapat satu senarai yang ada ciri-ciri atau tingkah laku. Tugas dia cuma tandakan mana yang betul pasal pekerja tu. Memang efisien, sangat cepat. Tapi ada juga kelemahannya. Tak ada ruang untuk nuansa. Semuanya hitam dan putih. Pernyataannya pun sangat terus terang. Contohnya, menepati masa. Ya atau tidak, tandakan. Mengikut arahan, ya atau tidak, tandakan. Cepat, senang dan ia boleh kurangkan sikit subjektiviti kalau nak banding dengan kaedah esei tadi. Baiklah, kita dah sampai ke alat yang terakhir. Dan yang ini boleh saya katakan yang paling kompetitif. Sebab apa? Sebab ia tak nilai pekerja tu seorang-seorang. Sebaliknya, ia membandingkan mereka antara satu sama lain.
Kaedah ni secara dasarnya meletakkan prestasi pekerja A bersebelahan dengan prestasi pekerja B dan bertanya soalan yang simple tapi susah, siapa yang lebih baik? Jadi tujuan utama kaedah ni adalah untuk membuat ranking, susun pekerja dari yang terbaik sampai yang paling kurang memuaskan. Ia sangat berguna bila nak buat keputusan yang melibatkan sumber yang terhad macam siapa patut dapat bonus atau kenaikan pangkat. Tapi, ia juga boleh wujudkan persekitaran kerja yang sangat-sangat kompetitif. Ini satu contoh yang betul-betul tunjukkan betapa susahnya kaedah ni. Bayangkan dalam pasukan anda ada beberapa orang yang memang hebat. Tapi, kaedah ni memaksa anda untuk pilih seorang je sebagai yang terbaik. Memang boleh jadi tegang dan wujudkan persaingan yang sengit. Jadi, setelah kita lihat ke-5 alat ni, persoalan penting sekarang bukanlah mana satu yang terbaik, tapi lebih kepada alat mana yang paling sesuai untuk situasi kita. Okey, jom kita imbas kembali kit peralatan pengurus yang kita dah bincangkan. Kita ada skala perkadaran yang berstruktur, kaedah esei yang deskriptif, maklum balas 360 darjah yang menyeluruh, senarai semak yang pantas dan akhir sekali, perbandingan pekerja yang kompetitif. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Kalau anda seorang pengurus, alat mana yang anda akan pilih? Dan kalau anda seorang pekerja, kaedah mana yang anda rasa paling